nama saya Muhammad Rashad Laki Manimaren. Saya 34 tahun. Saya duduk dalam taekwondo ni sejak 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Saya juga pemain kebangsaan juga sebelum-sebelum ni. Dan sekarang saya coach kepada atlet. Kalau jurulatih saya dah masuk ke tahun ke-18. Taekwondo ni dia asal daripada Korea. Okey, seni pertahankan diri, martial art, sport martial art lah. So sana dia ada banyak jenis taekwondo, tapi yang sistem Olimpik, sistem SEA Games semua tu adalah WT, World Taekwondo. Kalau di Malaysia ni Taekwondo Malaysia. Yang buat SEA Games lah, buat sukma, pemain kebangsaan apa tu, semua tu Taekwondo Malaysia punya lah. Kaki saya asal aksiden 2010 aksiden. So saya punya lutut ni ligamen semua putus kerana luka lah, kerana luka punya pasal dia jadi jangkit kuman sampai habis semua ligamen. Jadi sekarang saya duduk hospital 2 tahun 6 bulan untuk pulihkan kaki ni lah. Disebabkan jangkit kuman tu benda kotor kena. So last dia operate, dia buat letak besi supaya tulang betih dengan tulang paha jadi satu tulang. Ini sebenarnya saya nak bawa peserta sampai ke peringkat tinggi, maksudnya kejohanan kebangsaan, yang Taekwondo Malaysia punya kebangsaan. And then apabila kita dah sambut ingat sebanyak 3 ataupun 4 kali National Game, dia boleh masuk dalam squad National Team Taekwondo Malaysia. So daripada National Team itulah boleh pergi SEA Games, Asian Games. So saya punya impian tu nak bawa budak-budak semua pergi ke peringkat tinggi. Nama saya Master Manimaren. Kali ikut daripada pangkat tali pinggang Grandmaster, saya memegang tali pinggang hitam 8 dan juga saya pengadil antarabangsa bawah World Taekwondo Federation. Umur saya adalah 60. Pengalaman dalam bidang taekwondo selama sudah 59 tahun. Saya bermula taekwondo masa tu umur saya 13 tahun. Masa tu saya tak tahu apa tu taekwondo. Jadi saya duduk di estate di Kuala Krai. Latihannya di Kota Baru. Dan juga saya ahli kelab kami adalah Kelab Sara Taekwondo Masyarakat Negeri Kelantan Premier Club, berstatus Premier Club, ahli gabungan dengan Taekwondo Malaysia. Jurulatih yang ada bawa Kelab Sara Taekwondo yang sebagai Sir Raj adalah anak sulung saya, dan Sir Kavinesh adalah anak yang ketiga. Sedih juga sebab hari-hari training, tapi apabila kita bawa pergi tournament tak boleh nak sambut pingat tu, tak boleh nak pungut pingat tu. So nak cakap tak ada luck, bukan tak ada luck. Dalam bidang tu saya boleh tahu anak-anak ni kena lebih training lagi. Kebanyakan saya boleh ajar dia semula, cakap dengan dia dengan baik dengan dia lah. So apabila jadi baik dengan dia, dia dah faham dah. Dia atlet ni dia kena ada komitmen antara coach dengan student, dengan juga parents. Sebab kalau antara komitmen kerjasama tu antara coach dengan student tak ada, susah nak meningkatkan prestasi ataupun disiplin semualah. So untuk baik kita kena ajar budak supaya dia faham. Tapi majoriti budak-budak saya semua, maksudnya budak-budak Kelab Sara semua ni okey, dia boleh fokus. Tapi kami, ketua jurulatih saya tak rajin
Ajar apa-apa dia ajar satu je, humble. Ada apa-apa bincang dengan parents supaya anak-anak boleh datang awal. Tapi saya marah-marah, tapi fikiran saya ni benda berlaku, dah berlaku, tak boleh nak betulkan balik. So yang akan datang tu baru kita boleh betulkan lah. Nama saya Muhammad Dian Syirfan bin Syafiq Azwan. Saya umur 16 tahun dan pengalaman saya kat Sara Taekwondo ni start saya umur 8 tahun. Orang terbesar saya kalau time nak datang training ada rasa takut juga sebab takut kadang-kadang ada rasa kena marah lah dengan Master Raj. Lepas tu kena time tu takut juga ada injet time sparring ke apa. Begitu. Nama Manjarani Akira, umur 11 tahun. Kita tak tahu taekwondo tu ada di sekolah dia. Masa dia first sekolah saya darjah 1 sekolah situ. Dia balik ayat mami, dia nak main taekwondo. Dia ada budak main taekwondo. Saya tak pasti, saya kata ada kawan saya tanya kat awal dia masuk, mama dia bagi nombor telefon cikgu. Saya pun WhatsApp cikgu tu, betul masuk taekwondo. Kiranya saya sendiri tak tahu dia minat, dia sendiri minat. Pernah juga risau tapi dia pernah cedera, tapi tak seteruk cedera pas pegap, tak pernah lah cedera sikit-sikit tu hospital. Dia tak tahu dia dapat emas. Setiap kali tournament ada dia dapat emas. Saya pesan kat dia, jangan pernah buat orang. Walaupun manja berada di tinggi mana sepanjang. Biasanya saya betulkan dia balik lah. Satu cara betulkan balik, kontrol dia. Tapi kebanyakan kita dah ajar, kita start ajar dah, mereka boleh ikut dah. Tak ada jadi macam tak ada disiplin. Bukan semua atlet datang dengan bakat, tapi semua boleh dibentuk. Sedih juga, tapi saya juga biarlah budak peserta tu sampai satu level. Ingat itu hanya sementara. Yang penting mereka kekal bertahan dan tidak mudah berputus asa. Tanpa jurulatih, sukar bagi atlet untuk berkembang dan mencapai kemajuan apabila peluang itu berkembang datang. Jangan menolaknya kerana peluang sebegitu bukan mudah untuk diperoleh. Hargailah setiap bimbingan dan peluang yang diberikan untuk menjadi lebih baik. Kamsahamnida.